Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke siri terbaru Apa Rasa di Chan Mari Chan edisi Ramadan. Untuk berbuka hari ini, kita akan cuba klasik butter prawn. Klasik butter prawn ni dihiasi dengan dia punya butter goreng dia, daun kari dengan cili, sekali dengan salad. Korang tengok udang dia, memang digoreng dengan sempurna. Udang dia besar, tak sabar nak try ni. Okey, jom kita cuba apa rasa udang ni. Bismillah. Dia rasa manis-manis butter. Ada pedas sikit-sikit. Tapi udang dia memang lembut. Tapi luaran dia memang crispy. Okey, jom kita try makan dengan nasi. Kelembutan udang dia punya manis-manis butter memang sangat sesuai dan kena makan dengan nasi. Kalau korang order ni untuk berbuka puasa, memang confirm puas hati. Lepas tu, boleh share dengan kawan-kawan dan juga keluarga. Tunggu apa lagi? Marilah berbuka puasa di Chan Mari Chan Melaka dan bawa keluarga dan rakan-rakan sekali. Okey, bye-bye.